Okey, bayangkan ni daun. Potong daun tu kan pelepah macam ni kan. Buatlah lebar-lebar yang nak tu. Lebar-lebar besar mana nak lopes tu. Anggaran selalunya lebih-lebih kurang macam ni je. Dalam apa tu sejengkalnya daun dia. Lebih sikit. 1, 2, 3 lebihkan sikit daun dia. Okey. Yang ni daun ni ambil daripada ujung. Buat ni pusing. Pusing sampai ni yang ni ada lebih sini. Yang ni mati kat ujung ni nampak jadi kelosong. Selalunya pegang macam ni. Ibarat ni kononnya ni pulut. Masukkan. Okey. Dah masuk pulut tu kita tekan dekat sini bagi dia tutup. Tekan kat sini. Yang ni make sure tak nak macam ni. Okey. Mesti padatkan dia. Mesti ni supaya dia punya pulut tak keluar. Okey. Tu sebab pegang tu bila masuk sini pegang. Nak masuk pulut kita pegang macam ni, kita masuk pulut. Masuk pulut tekan. Lepas tu tekan sini. Okey, lepas tu betulkan. Tekan sini, pusing. Yang ni tolak belakang. Pusing kan. Okey. Betulkan. Sini pegang biar padat. Lepas tu pusing lagi. Tengoklah panjang mana pisang, daun pisang tu. Kalau daun pisang tu jenis besar, dia tu sedap sikit, dapat lipat banyak sikit. Okey. Lepas tu yang ni mati sini. Kau impap lah dengan apa-apa dulu sementara. Okey. Lepas tu ambil satu lagi. Okey. Buat lagi. Macam tu juga mati sini. Macam ni pegang macam ni. Sini pegang. Pusing dia sini. Dia macam samosa tu. Yang ni dia mati kat tepi macam tu Ambil lagi pulut. Ni pegang sini. Jangan lepas. Sebab kita bila dah dapat muncung tajam tu, jangan lepas dah. Ambil ni polot. Masuk sini. Okey, bila dah masuk tu kita dah tekan macam ni Okey. Tekan macam ni. Tekan macam ni, pusing lagi macam tadi. Pastikan ujung dia tu tajam. Jangan tentu nanti kalau sini berlubang. Bila rebus 4 jam tu, nanti tinggal kau punya kelosong je. Dia punya pulut entah mana pergi tak tahu. Okey. Ambil yang tadi tu. Ni. Lapikkan dua macam ni. Kalau sekarang ni banyak buat lapik macam ni. Kalau dulu dengan mak kak, dia buat, dia suka memang padat betul. Jadi pakai cungkil gigi tu, cungkil kat sini je. Tapi orang sekarang mesti tak tahu. Nanti bila rebus nanti mesti berderai. Jadi lapik dua macam ni. Lepas tu ambil tali. Dia punya ujung tali tu letak sini. Pegang dulu. Lepas tu pusing ikat. Lepas tu letak macam ni. Ikat. Lepas tu letak tepi. Lepas tu buat lagi. Buat sampai habis. Lepas tu kau rebus lah 4 jam. Duduklah situ tunggu. Okey, dan semoga bermanfaat. Bye-bye.